Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran khas Aurora Kenasa. Hari ini kami membawakan sebuah kisah yang dekat dengan kehidupan kita. Bagaimana satu tindakan kecil mampu membawa perubahan besar. Kelas, kita ada murid baru hari ini dari Perda Padang Timur. Murid baru? Aira, boleh duduk saja. Kadang-kadang kita tidak sedar, diam juga boleh membuat seseorang rasa tersisih. Menghormati orang lain ialah nilai yang membentuk masyarakat yang harmoni dan sekolah yang sejahtera. Setiap orang mahu dihargai, didengari dan dilayan dengan baik. Kadang-kadang, tindakan yang kecil seperti memberi salam, mengucapkan terima kasih, membantu rakan atau bercakap dengan sopan mampu menggembirakan dan memberi makna kepada orang lain. Budaya saling menghormati menjadikan sekolah tempat yang lebih positif, selamat dan menyeronokkan untuk semua. Kita mungkin tidak mampu mengubah seluruh dunia, tetapi kita mampu mengubah dunia seseorang. Mulakan dengan menghormati, menghargai dan menyebarkan kebaikan setiap hari. Kerana perubahan besar sentiasa bermula dengan tindakan kecil.